Selamat datang di Sumatera Barat. Minangkabau, tanah dan cinta, pusaka bunda nan dahulunya. Gadang dan sambilan ruang, rangki yang berdiri di halamannya. Bila den kanan hati denai taimu, tak bayang-bayang. Untuk masukkan semua. Kita nak elakkan anak kita ni jangan liar. Tuan-tuan, akak tahu tak? Akak tahu tiger, you know, tiger. Nampak tak macam putih lah. Ni pun tak macam orang putih, ni macam orang putih. Harimau itu sangat ganas, betul tak? Ya. Ganas harimau. Tapi kalau harimau kena didiknya, jinak tak? Kita tengok ni, singa dia peluk tuan dia kan? Anak kita kenapa dia tak peluk kita? Kenapa 3-4 kali panggil tak kan? Sebab dia rimau pun kita ibrah je tengok. Rimau yang dididik pun jinak ni anak. Kenapa tak kata-kata? Saya tak naklah pakai macam-macam yang lain. Saya bagi sikit-sikit ni je, sikit-sikit ni. Jadi yang pertama tadi mana? Kita ikhtiar. Ikhtiar. Anak sekarang tuan, akhir zaman anak sangat derhaka. Sangat derhaka. Saya tuan, pengalaman saya mendidik, saya tahu. Saya dulu mengajar darjah 1, mengajar darjah 2, mengajar sekolah rendah. Mengajar sekolah menengah, sekolah sains. Sekolah sains lagi. Kita buat bahasa kata, lagi haprak lah. Masuk nanti beri kita kursi ni. Kata pengajian abang dia kursi juga kan ada. Masuk. Jadi bila saya haprak budak suara-suara penuh ni tengok anak saya. Dia jemur kain, jatuh baju dia tak ambil.